Adik Alif, Aisyah, sekarang datang kat sini. So kadang-kadang dia datang untuk kebaikan dia ataupun keluar spend time dengan Aisyah. Kadang-kadang my parents juga datang. So ulang alik lah. Dan Alhamdulillah so far masih lagi yelah, ada lagi tawaran-tawaran Alhamdulillah untuk nyanyian dan sebagainya. Jadi Alif bersyukur lah. Tawaran apa tu di kalau tak sini? Tawaran nyanyian, corporate wedding, corporate, ada lagi. Nyanyian tu masih aktif lagi kan? Alhamdulillah. Sentiasa ada. Alhamdulillah. Alif ada yang sangka Alif menghilangkan diri. Kenapa kau? Menghilangkan diri tu Alif rasa tak ada juga sebab untuk Alif sekarang ni Alif percaya kepada rezeki dan apa yang telah disusun untuk Alif. Masa akan datang tu benda yang akan berlaku macam tu. Jadi untuk Alif, daripada kita over stress untuk memikirkan apa yang akan berlaku, kita punya rezeki dekat mana, kita punya keadaan esok ke atau lusa macam mana, Alif rasa lebih baik kita just live our life, insyaAllah. Alif teruskan perjalanan tu lah. Yang penting setiap hari satu kaki di hadapan lagi satu kaki, macam tu, one foot forward. Alif, lepas kontroversi perceraian, lepas apa yang berlaku tu, apa yang berlaku kat Alif sebenarnya? You balik Singapore, you apa? Alif banyak spend time dengan family, banyak refleksi diri dan sebagainya lah. So untuk Alif tak ada nak cerita panjang lebar pasal benda ni. Because for me now it's more about moving forward. Kita dah nak masuk tahun 2026 dan insyaAllah tak lama lagi. Dan Alif just laser focus on the steps ahead lah. Apa yang Alif punya plans untuk tahun depan yang dah ada, dan apa Alif nak plan untuk buat sepanjang tahun depan, insyaAllah. So that is more of my focus. Alif dah tak tengok ke belakang lah, maksudnya apa sebelum ni, macam mana. I don't think it's healthy ataupun it's a necessary thing untuk Alif buat lah. Kerana what's done is done. And I mean, tak perlu lagi Alif nak ingat semula. Sedangkan kita semua orang dah maju ke depan dah kan. Semua orang dah prepare untuk tahun baru dan sebagainya. Puasa pun tak lama lagi, insyaAllah. Jadi untuk Alif it's just more on that lah. I'm more focused on what's forward. Dari segi ni hubungan dengan anak-anak macam mana Alif? Okay, benda pasal anak-anak ataupun apa benda ni adalah soalan yang pada Alif agak sensitif lah. Jadi Alif dekat sini, pertama sekali Alif terima tawaran daripada sahabat-sahabat Alif daripada Airport untuk membuat persembahan. Dan I'm very thankful for that. Dan I'm very happy to see all my media friends here also. But Alif harap semua juga menghormati supaya tidak Alif menghormati yang Alif tak ada banyak benda nak komen lah tentang benda. Kerana apa? Kadang-kadang komen-komen, yelah kita cakap pun kadang-kadang orang boleh salah tafsir, apalagi kalau kita tersilap cakap. Jadi untuk Alif, it's better for my personal things to be kept personal. Dan Alif cuba minta doa daripada rakan-rakan media semua yang tengok Alif membesar dalam industri ini, dan juga kepada semua orang di luar sana. Apa saja pun pendapat yang anda semua ada, Alif terima. I mean, it's time for me to move forward, insyaAllah. Alif, mungkin ramai yang beranggapan lepas kontroversi tu Alif kena ban ke, ataupun mungkin ada rezeki tu terganggu atau macam mana. Tapi adakah benda tu berlaku ataupun sebenarnya tak ada masalah? I think logic will say that in kita punya line of work ni, of course setiap benda yang berlaku, baik maupun yang tak baik, akan memberi sedikit sebanyak, mesti akan memberi penjejasan ke, sedikit sebanyak. Dan Alif lalui benda daripada tahun lepas. So untuk Alif, macam Alif katakan, perkara itu membuatkan Alif lebih yakin lah yang okay, sekiranya kalau contoh I'm too hard on myself ke apa ke, kita akan jadi down and nothing positive will come out, and then the atmosphere will be very negative. So untuk Alif percaya Allah, kalau ada rezeki aku, pasti kau akan tunjukkan what is meant for you. Kan ada kan, what is meant for you will never miss you, what is not meant for you, what doesn't reach you was never meant for you. So untuk Alif, benda-benda yang mungkin terlepas ataupun benda-benda yang tidak macam mana kata, tidak berpihak kepada Alif, memang it wasn't mine to begin with lah. So instead of thinking too much, kenapa macam ni contoh, ataupun adakah macam mana nanti tahun depan contoh, Alif fokus, okay, kita perbaiki diri. Alif nak cuba start workout balik apa semua, start a healthy lifestyle balik, insyaAllah. So try to be healthy mentally, emotionally and also physically, just as a human being lah, nak upgrade diri. Dan selebihnya rezeki tu Alif serah Allah Ta'ala yang tentukan, insyaAllah. Alif jarang update social media. I mean, tu Alif actually Alif punya bad habit juga sebenarnya. Sebenarnya ada je benda, cuma dah lama kita tak tahu dulu kerap dia post selfie lah benda semua, zaman-zaman dulu lah, masa zaman-zaman Instagram benda. So Alif rasa it's just a bad habit. I keep telling myself to keep posting. I do sometimes, kita ambil content lah kat mana kita pergi mana dan buat apa sebagainya, tapi nanti nak post apa, nanti tak post. Tapi tak apa, insyaAllah dalam masa dekat ni Alif akan post benda-benda yang Alif buat harian. Tapi bila jarang post ni, orang ingat Alif tak
spend time dengan anak, tak jumpa anak. So benda-benda speculation tu buat. Macam dia katakan. Tapi secara jujurnya benda tu berlaku tak? Sebenarnya benda tu kita tak jumpa anak, macam tak tengok anak. Benda-benda yang Alif anggap sebagai benda yang personal yang Alif tak rasa Alif ingin kongsikan di sini, kerana Alif ingin simpan untuk diri sendiri dan selesaikan dari cara sendiri. Alif takkan ceritalah kat sini. Tetapi pasal benda positif tu semua orang akan speculate. Kita post banyak sangat pun kadang-kadang ada orang kata, iya ke? Kan? Ke kau saja nak tunjuk yang contoh. Kita tak post, orang kata kita masalah pula. So untuk Alif, macam mana nak kata, I came to a point in my life where Alif pegang sungguh-sungguh rezeki itu adalah Allah Ta'ala yang susun. So apa saja yang kita buat pun pasti akan ada orang kata spekulasi ataupun pendapat masing-masing. Namun pun pendapat betul ataupun tak betul, itu terpulang kepada tak ada betul, tak ada salah. Ada orang pendapat dia macam ini, ada orang pendapat dia macam itu. So untuk Alif nak explain setiap pendapat tu, I don't think it's a feasible thing to do, and I'm not going to do that lah, you know, to explain each and every one. Orang speculate macam ni, Alif macam Alif tak post sebab macam ni Alif. So kalau Alif nak jawab seorang-seorang takkan habis, sebab ramai kan, ramai orang yang komen, ramai ada pendapat beza-beza. Mungkin 10 orang 10 pendapat berbeza. Kalau kita nak jawab satu-satu, dia jadi benda yang tak feasible lah. So I don't think I'm going to do that. And I understand my media friends are very respectful of that also, and I also appreciate that lah. Apa yang Alif boleh kongsi, Alif kongsi. Tapi apa benda Alif simpan personal Alif. Kan dia cakap macam nak move on dan kisah-kisah silam kan. Okay, macam mungkin seluas sana kan dah menemui kebahagiaan. Macam you sendiri macam mana sekarang dah menemui kebahagiaan sendiri? Alhamdulillah, untuk Alif sekarang ni macam Alif katakan, I'm living life as the days goes by. Bukan orang kata live day by day, bukan. Alhamdulillah, I'm surrounded by good people. Allah jumpakan dengan orang-orang yang baik. I still have support from my family members, very good circle of, small but really good circle of friends, and I'm happy right now that I am, alhamdulillah. Cuma of course dalam kehidupan ni kita nak memperbaiki ataupun kita nak yelah kita nak bangkit semula daripada apa yang berlaku, segala ujian. I think everyone here pun pernah lalu ujian dalam hidup, and cuma yelah you guys don't share it, but of course it takes time to probably get everything, navigate through everything well. But alhamdulillah, I've been on the right pace, and I'm very very happy with how the progress is, alhamdulillah. Dan Alif akan terus pegang pada benda tu, dan insyaAllah semua benda tu akan jadi lebih baik. Alif ada berganti ke? Ada berganti. Terus lah kan, berganti apa macam ni lah. I don't think people want to know that. Neither do Alif rasa benda tu akan menjadikan satu benda yang orang nak happy cerita. Tetapi yang Alif boleh katakan kat sini, Alif dalam satu fasa yang Alif happy. I feel happy, and I look forward to improving myself. I look forward to just be better with that circle that I have, alhamdulillah. And itu je lah kalau Alif nak cerita. Alif dah berkata ke? Belum. Alif dah berkata ke? Dah. Siapa? You know what I mean? I don't want to answer a question. I think a lot of people kat luar sana mungkin akan rasa macam siapa nak ambil tahu pun. It's okay, I'm answering because my media friends are asking. But at the same time, Alif rasa Alif tak nak menjawab satu benda yang akan menjadi buah cakap yang tak perlu. Macam tu lah, insyaAllah. Alif sibuk dengan kerja nyanyi, mungkin sekarang yang Alif sibuk sebab sebelum ni kan macam ada viral gambar Alif join tabligh. Memang betul macam mana? Alhamdulillah. Alif rasa yelah, Alif pun tak nak ulas banyak-banyak, nanti yelah macam dia kata banyak pula orang yang sebagainya, dan ini membawa juga nama baik rakan-rakan Alif di dalam jemaah. Tetapi yang Alif boleh katakan, alhamdulillah mereka tak pernah putus-putus untuk menghulurkan tangan untuk membawa kepada majlis-majlis yang Alif rasa banyak memberi semangat dari dalam lah. Kadang-kadang kita ni perlukan benda tu, kita berhajat pada benda tu, baru kita akan nampak perspektif yang lebih luas. So terima kasih juga kepada rakan-rakan Alif di dalam jemaah, dan sebenarnya Datuk Firdaus yang dan juga Mok yang ada di dalam sebagai pengurusi Havoc ni juga adalah sahabat-sahabat Alif di dalam jemaah. So I'm very, very thankful to all of them. Semoga mereka juga murah rezeki dan terus dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Alif, ni pun macam ada cover juga nyanyi-nyanyi dekat Instagram, TikTok semua tu kan. Bila macam baca kat komen, orang macam puji suara you, macam orang cakap bila nak buat comeback lah, macam orang pun macam cakap okay, kita lupakan kisah lama lah, macam beri peluang kedua you untuk kembali ke industri. Alhamdulillah, macam dia katakan tadi lah, setiap benda yang kita lakukan selagi kita masih dinamakan anak seni ataupun kita berkarya di dalam dunia seni ini, akan ada flip side of, ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni. Tapi macam dia katakan tadi, semua itu adalah pendapat, dan Alif ambil yang baik. Yang tak baik tu kita tak payah nak ambil lah. Tak ada orang paksa untuk kita nak ambil. So untuk Alif ada juga yang
kurang baik, yang Alif just leave it be. Yang baik Alif ambil dan Alif aminkan. Dan cover-cover yang Alif buat ada yang kata, oh ini lagu untuk ni ke, untuk ni, katakan sebelum tanya. Okay, Alif rasa Afif nak tanya tu. Sebelum tadi Alif beritahu, ini lagu untuk ni ke. Alif adalah seorang penyanyi. Alif mula bernyanyi daripada usia 16 tahun. Jadi Alif seorang penyanyi yang sangat mengutamakan feel. Maka daripada muda lagi Alif suka sangat lagu-lagu balada. Lagu-lagu sekarang ni sama-sama galau, sekarang sama-sama lagu-lagu Indonesia. Jadi Alif minat. So bila Alif minat, Alif nyanyi. Dan takkan Alif nak nyanyi untuk kurang-kurang feel supaya Alif nampak Alif ni straight, supaya tak jadi spekulasi. So I'll just do what I do, because I think I love to sing. So Alif nyanyi, yang mana suka alhamdulillah terima kasih, yang mana tak suka tak apalah kan, doakan yang baik-baik lah, pergi sekolah dia tak payah tengok, insyaAllah. Tapi untuk kembali ke kaca TV tu adakah? Semua macam dia kata, semua tu adalah ketentuan lah. Kalau Allah izinkan Alif berkarya semula di kaca TV, insyaAllah. Kalau tak, mungkin rezeki Alif kat tempat lain. So apa pun kita kena Alif memegang kepada, kita kena sentiasa percaya bahawasanya rezeki tu ada di mana-mana. Kalau tak kat sini, insyaAllah ada kat situ. Kalau tak ada kat sini, insyaAllah ada kat sini. Sebab apa? Kalau tak ada rezeki untuk kita, maka Alif pun tak ada kat depan ni dah untuk interview, untuk jawab interview rakan-rakan media. So untuk Alif, I don't want to overthink it. Alif just hajat kepada doa yang baik-baik daripada semua rakan-rakan media dan juga kawan-kawan dan juga keluarga dan juga semua yang sedang menonton ni. Apa jua pendapat anda, doakan yang baik-baik, kerana benda yang kita doa baik-baik itu akan berbalik pada kita. Alif di Singapura tinggal dengan parents ke atau Alif tinggal sendiri sebenarnya? Dengan my parents. So my parents tinggal berdua saja, umi dan ayah. Mereka pun dah umur, tapi alhamdulillah masih sihat lagi. Tapi when I'm there, ada hikmah juga, kerana yelah, I get to spend time with my family, you know. Kadang-kadang Alif dengan adik-adik kita sibuk juga kan, adik-beradik Alif pun dah sibuk. So kadang-kadang we don't have much time untuk berkumpul. So when I'm there, I do spend time with my dad, ajak main bowling lah, kadang-kadang main bowling sampai pukul 1 pagi. Just spend time, sebab yelah, kadang-kadang ibu bapa kita ni bila dah di satu peringkat usia ni, kita tak nak ada rasa penyesalan tu. Alif sebenarnya banyak penyesalan juga dalam hidup kan, kalau berkenaan dengan ibu bapa ni. Tapi I'm only human being tu, Alif balik-balik cakap, Alif, I'm only human being. Everyone who's watching has parents also, insyaAllah. Dan probably they will understand how I feel. So untuk Alif, tak apalah benda yang dah berlalu, whatever that I've put my family through tu, I cannot take it back. But what I can do is Alif boleh fokus ke masa depan ni untuk cuba ready myself dengan baik, spend more time with them. Apa yang mereka suka Alif cuba kotakan, insyaAllah. Dan semoga dengan membuat sedemikian tu akan lebih dipermudahkanlah urusan Alif dan rezeki Alif, insyaAllah. InsyaAllah. Berapa kerap jugalah. Kadang-kadang Alif macam dia katakan tadi, Sebab Aisyah minta kat sini. So you know, kadang-kadang dia cakap, abang, you know, I need to help with ni, ataupun I want to just spend time, jom kita pergi ronda-ronda semua. So I get to spend time at the same time. Bila ada peluang, contoh orang kata, okay Alif, lusa kadang-kadang rezeki kita datang, kita tak sangka, last minute. Contoh lusa, Alif, kita ni, you free tak? Alhamdulillah dah dekat KL lah. So boleh kita sempitkan masa. Jadi untuk Alif, like I said, I'm very happy with the thinking that I have now. Ya Allah, kalau ada rezeki aku, ada. Tak kira lah apa pun yang kepala otak kita ni rasa, oh tak mungkin. Tapi kalau Allah kata ada. Ni bukan kita nak preach ke, nak apa ke, tapi itulah pegangan yang Alif pegang. Dan Alif rasa dengan apa yang benda yang Alif dah lalui ini, dia lebih mengukuhkan lagi. Alif kena pegang lah benda tu. Kalau tak, kita akan rasa jadi wire kita jadi short lah. Apa macam ni, kenapa macam ni. So untuk Alif, alhamdulillah, I'm still alive. Alif masih ada dua tangan, dua kaki. Masih ada lagi masa esok, insyaAllah. So apa yang kita ada depan mata ni, kita usahakan dengan baik lah. Alif nak tanya, sepanjang Safe. Alif, sepanjang Safe ni Alif, I tak nak dengar lagi you jawab ni. Cuba jawab di bawah rekod. sepanjang you melalui tempo-tempo yang orang selalu kecap bunyi kan, mungkin ada tak fasa yang mental awak koyak, fikiran awak terluka dan sebagainya? Okay, macam ni lah. As a man, kita tak nak say too much lah, kerana nanti orang kata, oh yelah pendapat macam ni, dah lah you yang macam ni, you pula rasa tersakiti katanya apa dan sebagainya. So Alif tak nak bagi satu jawapan di mana kat situ orang nak jadi gini. So untuk Alif, I think with everyone here yang hadir ni, kalau anda semua melalui satu fasa yang mencabar dalam hidup, apa perasaan? Pasti akan ada rasa, yelah, kita rasa mungkin macam ni, macam tu. So sama juga Alif pun manusia biasa juga. With whatever it is that has happened ataupun apa, I'm only human being. So I went through my paces lah. Tetapi I think it's time for me to stand back up on my feet and just move forward regardless of apa yang my brain tells me, oh, tak boleh ni Alif, tak boleh. Kadang-kadang otak kita ni, kita berlawan dengan otak kita sendiri. Tak boleh Alif,
Nanti orang cakap apa pula? Nanti kalau kau buat ni orang cakap apa? Orang cakap. Tapi kita cakap apa? Hati kita pun nak ada api, kita nak cakap. Jadi I think it's time for that. It's time for me to just give myself some space to listen to myself and what I want to do in the future. Dan semoga itu membuat hasil yang baik lah. Sorry, mungkin selain Alif, your mom pun kena juga kan, macam-macam kecam dan sebagainya. So dia macam mana dari segi sekarang ni pun alhamdulillah. Yelah, dalam Alif percaya macam ni. Dalam apa jua fasa dalam kehidupan kita, I'm talking about myself, I cannot speak on behalf of anyone else, tapi on behalf of myself, apa saja yang kita lalui, kadang-kadang kita sampai satu tempat ni kita rasa dah tak ada jalan keluar. Kita rasa dunia kita gelap, kita rasa ya Allah, kenapa macam ni, kenapa macam tu, katakanlah contoh kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tetapi Alif yakin walau macam mana dunia siapa-siapa ni untuk siapa-siapa yang sedang melalui apa-apa cabaran dan ujian, tidak ada bumi yang hujan dia selama-lama. Mungkin hujan tu kira memang dahsyat lah, setahun hujan, wah betul, atau 2 tahun hujan lebat betul. Tapi insyaAllah pasti awan tu akan berlalu, kerana itulah roda kehidupan kita lah. So Alif rasa untuk Alif mungkin inilah waktu dia, mungkin yelah kita positif kan, husnuzon insyaAllah aku jalan ni semoga lebih cerah lah masa hadapan tu macam tu. So I think that's how I live my life now. I think a lot of people out there would live their life that way as well. Alif bukan siapa-siapa nak bagi tahu oh ini itu, tak. I'm talking on behalf of myself, but that's how I live from day to day. Alhamdulillah. Okay. So, Alif, sorry. Dia suruh akak pula yang tanya. Wakil, kita nak melihat macam ex-wife pun dah move on. Mungkin doa Alif untuk dia. Macam ni. Sekali lagi saya tahu ni soalan dia. Macam ni lah. Sekali lagi Alif kata, Alif tak nak memberi apa-apa jawapan yang nanti akan ada benda-benda yang tak perlu dibincangkan. Oh macam ni, macam tu, macam ni. I think I've been keeping repeating myself lah kan. So apa saja yang contoh macam tadi Alif kata dah bagi, alhamdulillah kan. Alif rasa semua orang doa yang baik-baik. Jadi untuk Alif nak kata oh doa dan sebagainya, nanti orang akan petik benda tu akan jadi isu. So for me, I don't think it's necessary for me to say anything. Tetapi Alif rasa for everyone out there who's watching, doakan yang baik-baik untuk semua orang lah sebenarnya. Untuk semua orang kita doakan, kerana doa yang baik-baik akan berbalik pada kita. Takkan kita ada doa yang tak baik. Contoh aku nak doakan mak aku macam ni, tapi aku nak doakan aku punya adik macam ni. Tak ada. Semua orang nak doa benda yang baik. Jadi untuk Alif, I leave my answer to that akak. Yeah. And itu sajalah untuk bahagian tu lah. So whatever is outside of that realm, untuk Alif I reserve my comments lah. Tak ada apa-apa benda lah. Maksudnya untuk orang yang pernah ada ataupun sama-sama di sekeliling you, sentiasa doakan terbaik je lah untuk macam ni? Untuk orang yang pernah ada dengan dalam hidup you, orang sekeliling you semua, you sentiasa doakan terbaik untuk dia lah. Ya, untuk sekeliling, keluarga sebagainya. Even for myself, kita kena doa untuk kita juga. So sebenarnya benda doa ni luas lah. Rakan-rakan selalu bagi tahu, kadang-kadang kita ni kecilkan benda tu kan. Kita rasa kita tak layak nak doa macam Alif lah. Katakan orang cakap macam ni, kita rasa aku dah tak boleh buat apa. Kalau kita berada di tempat macam tu, maka bukankah betul apa yang orang cakap? Alif ni tak boleh buat jadi apa dah ni, tak boleh apa. Padahal hakikat dia, bukan nak preach sekali lagi, hakikat dia bukan di tangan orang pun, bukan di tangan Alif pun. Rezeki yang datang kepada siapa-siapa, semua yang sedang memegang handphone ni dan semua yang sedang menonton, yang pegang kamera ni pun, rezeki kita semua pun Allah tak payah bagi. Bukan kat tangan Alif. So untuk Alif, kenapa kita nak pertikaikan? Oh, you lepas ni dah tak boleh ni pendapat. I rasa Afil lepas ni dah tak boleh pendapat. Betul tak betul tak apa. Tapi tak itu I bagi contoh. Contoh rezeki insya-Allah. So macam itulah bagi Alif dan nama pun pendapat. Kita biarkan sebagai pendapat lah, tak perlu Alif nak ulas lah tentang pendapat-pendapat. Kerana untuk Alif, I have to live my life, whichever opinion orang bagi pun, my life has to go on. Macam tu lah. So that's everyone else. Alif, daripada semua yang berlaku ni kan apa satu pengajaran hidup yang you belajar? Macam mana kata? Dalam kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Semua orang yang hidup akan diuji, sama ada diuji dengan diri sendiri, sama ada diuji dengan kelakuan sendiri ataupun diuji dengan kelakuan yang mendatang. Semua orang akan diuji. So untuk Alif, ini adalah satu benda yang Alif kena pengalaman. Memang life kita akan diuji, regardless of whether the fault is from
my end, from whoever, daripada Alif kecil sampai Alif besar terjatuh, contoh orang letak kayu tersandung jatuh, siapa letak kayu kat situ, doesn't matter, but ujian. Maka adakah dengan ujian itu membuatkan kita rasa kita nak give up? Alif dah pernah dah lalu fasa tu dulu, fasa yang sangat gelap di mana Alif rasa time tu I lost track of how I'm supposed to act. Dah jadi yang bukan-bukan lah. Time tu umur berapa? Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya sekarang ni mungkin orang luar ataupun sesiapa yang membaca ataupun apa akan rasa macam Alif akan lebih teruk, dia mungkin akan yelah Allah uji lebih teruk mungkin dia, tapi Alhamdulillah I'm still here standing. Alhamdulillah, sebenarnya thank you so much kepada semua. Alif masih lagi di sini, masih lagi sihat, masih lagi waras insyaAllah. So apa yang Alif boleh pelajari adalah life has to go on. Setiap benda yang baik ataupun tak baik jadi tu, kita sentiasa balikkan kepada Allah, minta apa yang kita boleh belajar, apa yang Allah nak ajar kita pada ujian itu. Kalau kita tak tengok pada benda tu, maka kita haywire lah, insyaAllah. So untuk Alif, itulah what is Allah trying to tell me to do or to learn or to change. So that's a conversation I have with myself. Alif cuma share sikit, cakap banyak-banyak tak pandai. Sehingga sekarang awak masih mengikuti komen netizen mengenai awak lah dekat media sosial? Mengikuti tu maksudnya macam mana? Saya meneliti tak ada, membaca meneliti tu tak ada. Kerana Alif dah sampai satu tahap di mana Alif rasa apa saja yang kita post ataupun apa benda, dia akan ada multiple colours. Ada yang kata Alhamdulillah Alif, kami doakan. Alhamdulillah. Ada yang kata alah Alif ni. So untuk Alif, dia dah jadi satu benda yang normal lah. Alif scroll tu pun yang mana tak elok, tak payah simpan dalam hati. Yang mana elok kita aminkan, yang mana cakap Alif saya doakan, aminkan. Literally cakap amin kat mulut, amin amin. So I don't feel any friction lah. Bukan kata Alif ni power, tak, bukan. Tapi dia dah sampai satu tahap di mana yelah, kita nak rasa apa, masing-masing akan bangun tidur, akan ada something to say. So kalau Alif tak pandai nak jaga cara Alif nak selaraskan benda tu, maka Alif nak yang kena kan. So untuk Alif, yang baik Alif ambil, yang tak baik Alif